di antara pasukan Ansumba dan M7 akan dimulakan sebentar lagi. Guys. Okey, Nis seperti biasa akan bergerak sampai attacking third. Pergerakan dari middle third ke attacking third akan kita orang pergerakan untuk Atoy dan Yohanis. Hantaran ke tengah cantik. Okey, at last. Tandukan daripada Andy Simon untuk gol jaringan pertama pada minit ke-13. Ansumba mendahului pasukan M7. Laju gerakan daripada Andy, dijatuhkan di Sia. Jangan lakukan kad merah, jadi 9 pula. Allah. 9 orang main. Kad merah guys. Peluang untuk Larry sekali lagi. Dan gol kedua guys. Pada minit ke-41, Ansumba menambah gol setidaknya menerusi Larry Dayang. Set back, cut back. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan 2-0, Ansumba mendahului pasukan M7. Dimulakan separuh masa kedua. Richmond. Lepas yang cantik Richmond bermain 1-2 tadi guys dalam kotak penalti. Cuba untuk mantau ke tengah, masih lagi. Taran cantik daripada Richmond disambut kemas oleh Yohanis, memberikan gol ketiga kepada Ansumba pada minit ke-15 separuh masa kedua. Jadi Atoy, oh cantik gerakan kali tu. Seperti biasa Joey, kali kedua peluang Joey. Pergelutan sekali lagi. Alright, masuk. Pada minit ke-26, Joey Kandau menyelesaikan beberapa masalah dan itu adalah satu daripadanya. Diikutkan masa dah tamat. Separuh masa kedudukan 4-0. Ansumba menangi perlawanan. Okey, Ansumba top. Luar Warrior tempat kedua guys.
Okey, si admin off dulu. Admin off dulu. Kalau kita masuk lagi. Okey guys. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.